Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam anak Malaysia. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Pantun warisan ini mengajar kita bahawa mempertahankan negara memerlukan pengorbanan. Namun, pada hari ini, cabaran mempertahankan negara bukan lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, kita sedang berdepan dengan perang pemikiran, perang berita palsu, perang kata-kata kebencian, perang buli siber. Ironinya, semakin canggih teknologi di tangan, semakin rapuh adab dalam tindakan, semakin pantas jari menaik, semakin perlahan hati menilai. Lalu saya bertanya, apakah benteng yang masih mampu menyatukan jutaan rakyat Malaysia yang berbeza bangsa, agama dan budaya? Jawapannya hanya satu, rukun negara. Bukan sekadar lafaz setiap kali perhimpunan, bukan sekadar tulisan yang terpampang di dinding sekolah, tapi sebuah janji, sebuah pegangan dan sebuah kompas yang memimpin rakyat Malaysia menuju perpaduan. Hadirin yang saya hormati, bayangkan Malaysia sebagai sebuah rumah yang indah. Rumah itu tidak akan kukuh tanpa tapak, rumah itu tidak akan teguh tanpa tiang, rumah itu tidak akan sempurna tanpa bumbung. Begitu jugalah rukun negara. Paradigma pertama, kepercayaan kepada Tuhan, tapak perpaduan negara. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuhlah bangsa. Prinsip pertama negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun rakyat Malaysia berbeza agama dan kepercayaan, semua agama mengajar nilai yang sama. Berbuat baik, bercakap benar, saling menghormati dan membantu sesama insan. Dalam dunia digital hari ini, nilai inilah yang menjadi benteng daripada fitnah, buli siber dan ucapan kebencian. Apabila hati dipenuhi kasih sayang, tangan tidak akan menyakiti. Apabila hati dipenuhi kejujuran, lidah tidak akan memfitnah. Apabila hati dipenuhi keimanan, masyarakat akan hidup dalam keamanan. Jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan ialah tapak yang mengukuhkan rumah perpaduan Malaysia. Paradigma kedua, kesetiaan pada raja dan negara, tiang kemakmuran negara. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati, setia kepada raja dan watan, negara aman, rakyat dihormati. Hadirin sekalian, rumah yang kukuh memerlukan tiang yang tegap. Begitu jugalah negara. Tiangnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku berkumandang. Kesetiaan juga mematuhi undang-undang, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, belajar bersungguh-sungguh, menghargai jalur gemilang. Malaysia kini melangkah maju dalam bidang teknologi digital, inovasi dan kecerdasan buatan. Namun, kemajuan itu tidak akan bermakna jika rakyat hilang semangat cintakan negara. Ingatlah, anak-anak hari ini ialah jurutera, doktor, guru, saintis dan pemimpin negara pada masa hadapan. Jika hari ini kita setia kepada negara, suatu hari nanti negara pula akan berbangga dengan kita. Paradigma ketiga, kesopanan dan kesusilaan bumbung keharmonian negara. Hadirin yang saya muliakan, rumah tanpa bumbung tidak mampu melindungi penghuninya. Begitu juga negara tanpa adab. Prinsip kesopanan dan kesusilaan mengajar kita bahawa budi bahasa ialah lambang kemuliaan bangsa. Hari ini, ramai yang bijak menggunakan telefon pintar. Namun, belum tentu bijak menjaga tutur kata. Satu komen yang baik mampu menyatukan persahabatan. Tetapi, satu komen yang kasar mampu memutuskan persaudaraan. Pepatah Melayu mengingatkan kita, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi yang menggunakan media sosial dengan penuh berhebah. Bercakap dengan sopan, menghormati perbezaan, mengangkat nilai budi bahasa, kerana apabila adab dijunjung, perpaduan akan disanjung. Sidang Dewan yang saya muliakan, kini jelaslah bahawa rukun negara bukan sekadar 5 prinsip untuk dihafal. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi tapaknya, kesetiaan kepada raja dan negara menjadi tiangnya, kesopanan dan kesusilaan menjadi bumbungnya. Apabila tapaknya kukuh, tiangnya teguh,
bumbungnya utuh, maka berdirilah sebuah rumah yang indah bernama Malaysia. Rumah yang menaungi Cina, rumah yang melindungi Melayu, rumah yang memayungi India, rumah yang meraihkan Sabah dan Sarawak, rumah yang menyatukan kita semua sebagai anak Malaysia. Marilah kita membuktikan bahawa rukun negara bukan sekadar di bibir, tetapi hidup dalam fikiran, subur dalam hati, terpancar dalam tindakan. Kerana perpaduan bukan warisan yang boleh dipinjam, tetapi amanah yang wajib kita pertahankan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.